Ia bukan soal jawatan untuk hidup, tapi ia soal menggunakan jawatan untuk orang lain tetap hidup. Lepas tu dia nak tanding solo. Dia kan ada matematik apa? Tak ada data apa pun tak ada Dia bubuh yang nak tanding solo pasal dia kena jadi calon, kena ada jawatan untuk hidup dalam politik. Kalau dia duduk lagu kita ni, tiba-tiba nak suruh mari derma buat dewan ni, mapuh dia lari tak cukup tanah, tuan-tuan. Dia tak boleh hidup. Aku duit apa tak boleh, apa tak bagi apa aku, tak suruh aku derma, apa nak mampu? Tu bahasa dia. Kita tak ada jawatan apa, tak ada pakai apa projek, tak bisa boleh minta derma bila pun kita bagi. Tu beza pah dengan UMNO. Tu nak takut ke mana tu? Tadi tu adalah satu kritikan Sanusi terhadap penyokong-penyokong UMNO dan juga UMNO secara keseluruhannya. Yang mana pada aku ini satu tuduhan yang keterlaluan lah kan. Sebab itulah aku sebelum ni, bila ada segelintir pihak dalam UMNO itu sendiri cuba nak membawa UMNO keluar daripada gabungan kerajaan perpaduan dan kononnya nak bersama dengan PAS. Dan akhirnya hari ni kita tengok macam mana pemimpin-pemimpin PAS melihat UMNO itu sendiri. Yang mana sampai tahap dia boleh kata tanpa jawatan, tanpa duit, takkan ada penyokong UMNO yang boleh hidup ataupun yang boleh stay. Seolah-olah dia nak kata UMNO ini hanya hidup berpaksikan kepada jawatan, duit dan sebagainya. Tak sama macam PAS. Sebab tu dia tak boleh nak bersama PAS. PAS ni lain katanya. PAS ni adalah parti yang mana penyokong-penyokong dia tak bagi apa pun, tetap akan dia bagi derma dan sebagainya. Tapi pada aku, yang kita perlu lihat bukanlah semata-mata ada jawatan atau tak ada jawatan. Tetapi yang rakyat perlu lihat, waktu pemimpin itu ada jawatan, apakah dia buat kerja, apakah dia laksanakan tugas dengan baik. Duk cerita bangga sangat pengikut-pengikut boleh bagi derma. Daripada derma tu dia orang buat apa? Kebanyakan derma yang kita tengok tu derma untuk bantu bila dia sekalah sama fitnah. Itu yang kita tengok di media sosial kan. Apakah itu derma yang bermanfaat? Apakah itu derma kepada jalan-jalan perjuangan agama dan bangsa? Setidaknya tertubuh kerajaan perpaduan yang mana UMNO Barisan Nasional ada bersama dengan kerajaan hari ini dan ketegasan daripada Presiden UMNO stay dalam kerajaan perpaduan. Banyak hasil yang kita lihat untuk rakyat. Banyak dasar yang baik kita lihat untuk rakyat. Sebagai contoh, bantuan SARA, bantuan STR, bantuan awal persekolahan dan juga banyak lagi bantuan-bantuan lain yang merangkumi kepentingan rakyat dekat bawah. Berbeza dengan diorang. Di pentas ceramah bukan main lagi lah duk sebutkan rakyat susah, harga barang mahal dan sebagainya. Tetapi akhir-akhir ceramah tu kutip duit daripada rakyat. Tapi ke mana perjuangan itu? Apakah perjuangan itu hakiki demi untuk kepentingan rakyat ataupun demi untuk parti semata-mata? Dan aku nak tanya, apakah boleh berbangga bila ada ahli yang memberikan komitmen tetap memberikan derma kepada perjuangan, sedangkan dengan sikap penyokong dan ahli yang sebegitu melahirkan PAS sebagai satu parti yang paling banyak kalah zaman fitnah. Dan apa yang kita lihat kat sini disebabkan oleh itu. Mereka yang duduk atas ni demi untuk kepentingan politik, rela untuk buat fitnah dan mereka tak takut. Sebab ada ahli yang akan bantu derma dekat mereka. Berkenaan dengan UMNO, Presiden UMNO sendiri yang diberikan tugasan untuk jaga TVET. TVET sekarang ni dah ada macam-macam kursus dah. Termasuklah dalam dunia teknologi, AI dan sebagainya. Itu adalah satu pendekatan yang terbaik demi untuk anak muda di negara kita ni. Yang terbaru, Datuk Seri Anwar Ibrahim berikan ruang dan kepercayaan kepada Presiden UMNO untuk jaga Felda dan juga SGV. Dan itu semua adalah kepentingan untuk orang Melayu. Contoh lain yang aku nak bawa lagi, Bang Mat, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kita lihat bagaimana kerajaan hari ini memperuntukkan dana yang cukup besar kepada pertanian. Dan hari ini dengan tata kelola yang baik, akhirnya kita tengok banyak pembaharuan yang nak dibawa. Terutamanya untuk tahun 2026. Sebagai satu contoh update terbaru daripada Datuk Seri Mohammad Mesabu. 4 tumpuan utama KPKM pada tahun 2026. Yang pertama, pengukuhan industri padi. Kedua, pengukuhan industri ruminan. Ketiga, pemantapan ekosistem industri hiliran. Dan yang keempat, pengukuhan infrastruktur pertanian. Ini adalah fokus kerajaan Madani melalui KPKM untuk jaga para pesawah petani yang ada pada hari ini supaya mereka boleh lahir
sebagai kelompok yang berjaya hasil daripada kerjasama dengan pihak kementerian dan juga kerajaan. Ni baru betul.